sebagai memanfaatkan peluang kolaborasi dan mempamerkan pencapaian bidang ilmiah dan profesional, Balai Khazanah Islam Sultanah Haji Hassanah Bolkiah akan menganjurkan simposium seni bina Islam yang pertama diadakan dengan membawa tema barakah dalam bangunan, amalan seni bina dan kelestarian di negara Baginda Darussalam. Simposium ini akan berlangsung selama 4 hari yang akan diadakan bermula pada 10 Jun 2026 hingga 14 Jun 2026 kecuali pada hari Jumaat, iaitu melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Pembangunan dengan penglibatan pelbagai jabatan dan badan profesional yang berkaitan secara langsung dengan pembangunan seni bina dan industri pembinaan di negara Baginda Darussalam, serta institusi pengajian tinggi awam tempatan iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali dan Universiti Teknologi Brunei dalam menyampaikan kertas kerja berasaskan teori dan kajian semasa berkaitan tema tersebut. Iaitu 10 Jun 2026 dan diikuti oleh pembentang ucap tamal yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, yang mana adalah rakan kongsi arkitek Syarikat Ekobumi and Partners dan juga selaku pengerusi pertubuhan ukur jurutera profesional dan arkitek iaitu Puja Brunei, dengan membawakan tajuk Barakah Building Architecture Beyond Form. Yang Mulia Datuk merupakan seorang arkitek berdaftar yang berpengalaman luas serta mempunyai pengetahuan mendalam khususnya mengenai seni bina dan pembinaan bangunan Balai Khazanah Islam itu sendiri sejak dari peringkat awal perancangannya. Mengenai sesi pembentangan kertas kerja yang akan berlangsung selama 2 hari pada 10 dan 11 Jun, ia terbahagi kepada 3 fokus utama, iaitu membina identiti dan komuniti, kedua kelestarian sebagai amanah atau reframing sustainability, dan ketiga build expressions, the living legacy. Di mana simposium ini akan menampilkan 10 orang pembentang jemputan yang terdiri daripada para profesional, ahli akademik serta pegawai teknikal tempatan dan juga ekspatriat. Mereka akan berkongsi pandangan dan pengalaman mengenai pelbagai topik menarik berkaitan seni bina Islam, tetapi juga sebagai manifestasi hubungan harmoni antara manusia, alam dan Tuhan. Kemudian kita ni juga ada pembentang daripada sektor swasta iaitu Yang Mulia Arkitek Hajah Roswatini binti Datuk Paduka Haji Abdullah, arkitek berdaftar selaku wakil daripada Institute of Architects Puja Brunei, yang akan membawa tajuk pembentangan Islamic Architecture, Timeless Sustainability for Modern Design. Beliau menyentuh mengenai seni bina Islam yang sejak dahulu lagi mengamalkan prinsip pembangunan mampan melalui reka bentuk yang responsif terhadap iklim, penggunaan bahan tempatan dan pengoptimumkan sumber semula jadi, dan bagaimana prinsip ini boleh digabungkan dengan teknologi moden untuk menghasilkan pembangunan yang beridentiti budaya serta memberi manfaat kepada generasi masa kini dan akan datang. Dapatkan maklumat lanjut mengenai program ini, hebahan rasmi akan dibuat melalui saluran media seperti Instagram, laman sesawang serta platform komunikasi rasmi MAIS 2026, daripada laman sesawang Balai Khazanah Islam ke Kementerian Pembangunan, daripada universiti-universiti UBD, UNISA dan UTB, serta agensi seperti BAPEX dan Puja sendiri. Dan juga agensi-agensi yang turut di dalam pameran simposium seperti Yunus Emre Institute daripada Republik Turki, Republik Islam Iran, daripada Autoriti Kawalan Kemajuan dan Industri Pembinaan ABCI dan Laksamana College of Business. Di samping itu, maklumat berkaitan tarikh penganjuran, kaedah pendaftaran, yuran pendaftaran, jadual program serta pengisian simposium akan dikongsikan melalui poster digital dan saluran pembarigaan. Orang ramai juga adalah dialu-alukan untuk mengambil peluang mengikuti klinik kemajuan bagi bertanyakan sendiri akan isu-isu kemajuan terutama dalam pembinaan rumah yang dihadapi ataupun untuk meminta nasihat mengenai tata cara proses permohonan kemajuan atau mengenai khidmat seni bina, kerana dalam pameran ini juga melibatkan para qualified persons dan profesional berdaftar, estate agent dan juga institusi perbankan.
Dan sebarang pertanyaan lanjut juga boleh diajukan terus kepada Jawatan Kuasa Perhubungan Awam dan Publicity melalui nombor hotline 815-3264 ataupun alamat email di ias@bkishhb.gov.bn ataupun saluran media sosial Instagram @balaikhazanah.bn. Jadi harapan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Kementerian Pembangunan selaku penganjur bersama adalah agar simposium ini berjaya menjadi sebuah platform ilmiah dan perbincangan berprestij yang menghimpunkan para profesional, ahli akademik, pelajar serta pihak berkepentingan di mana dapat berkongsi ilmu, pengalaman serta idea-idea baru berkaitan seni benda Islam dan pembangunan lestari. Penganjuran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai peranan seni bina Islam dalam membentuk persekitaran binaan yang bukan saja indah dari sudut estetika, malah menekankan aspek fungsi, keselamatan, inklusif, kelestarian serta berteraskan nilai amanah, kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Di samping itu juga, simposium ini dihasratkan menjadi pemangkin kepada pengukuhan rangkaian kerjasama strategik, penyelidikan, inovasi dan pembangunan bakat tempatan kita ni khususnya dalam kalangan generasi muda sekaligus menyokong aspirasi pembangunan negara dan pengukuhan kedudukan Brunei Darussalam sebagai antara pusat intelektual seni bina Islam dan pembangunan mampan di rantau ini. Jadi